Dulu tanah kosong je, sekarang dah nak jadi rumah impian Pak Suwan dan Puan Ainur. Mula-mula kami meeting dulu dengan pelukis plan untuk discuss desain rumah yang Pak Suwan nak. Rumah ni keluasan lebih kurang 1,300 square feet, guna loan LPPSA dan pilih package premium. Bila plan dah siap, kami tunjuk dekat owner untuk approval dulu. Owner setuju, sign dan terus proceed submission sampai dapat kelulusan bina dan loan lulus. Lepas tu, projek pun start. Bermula dengan tanda tapak, buat footing, pancu simen dan naik batak. Slow-slow rumah mula nampak bentuk sebenar. Tak lama lepas tu, progres rumah dah cecah hampir 50%. Kerja plaster, wiring dan finishing pun jalan sekali. Hanya ambil masa lebih kurang 4 bulan je untuk siapkan rumah ni. Rumah ni bernilai hampir 200k sahaja. Tapi sekarang kos pembinaan memang dah meningkat. Sekarang tim kami tengah buat finishing terakhir bagi semuanya nampak lebih kemas. Owner pun dah mula dekor rumah sikit-sikit dengan aksesori pilihan sendiri. Tak lama lagi, Pak Suwan dan Puan Ainur boleh dapat kunci dan duduk rumah sendiri. Anda nak bina rumah? Call nombor kami di bio.